buka pukul 7 pagi Sebenarnya bateri kereta ni dah lemah. Lepas tu dia tak nak start. Tak tahu kalau ni okey tak? Sekejap. Try start macam ni dulu. See? Tak nak start. Padahal baru berapa hari. Oh, almost there. Jom kita tolong. Sebab bateri ni dah hampir 3 tahun dah. Dia dah hampir. Okay. Actually aku dah try jam dah kereta ni sebenarnya. And lepas 2-3 hari dia jadi macam ni balik. So bateri dia tak nak charge dah. So kalau korang boleh nampak ni tahun 2022 bulan 12. So hari ni September 2025. So hampir 3 tahun lah. So untuk test aku akan letak dekat DC Vogue 20. Actually tinggi mat. Bateri volt dia 12. Tak cukup untuk crank lah. Ada lagi satu test aku nak cuba. Aku rasa macam buzzer lah kalau beli baru, kalau bateri ni boleh pakai. So aku dapat tester ni daripada mana entah, dapat free. Sorry aku demam sikit. So boleh nampak battery state middle to low. Lebih pada nak rosak lah. Yup. Tak boleh. Nak Myvi. Sebenarnya aku boleh rembat bateri Myvi ni, tapi sebab saya sama kan, tapi better aku beli lah baru. Aku tahu aku boleh pergi tempat lain untuk breakfast, tapi aku obses doh dengan sandwich 7-Eleven ni. Dude, pukul 8 dah ni. Sini tadi dia tulis pukul 7. Tu nampak 7 pagi. Pukul 8 dah ni. So brand yang aku beli ni dari bateriku ni brand Astra. Siap ada warranty card lagi. So aku tak semestinya kena beli brand ni juga, tapi aku nak support brand Malaysia kan. Tapi tu lah, bateriku Bukit Beruntung ni buat hal. Sebenarnya ni brand Malaysia, tiba-tiba naik dalam scene bateri kereta. Imported by bateriku. Stan, siap ada bahasa Jepun lagi tu. Kalau dia buat warna merah lagi lawa tu. Tak apalah. So masukkan balik dalam kereta. So aku dah siap pasang. Ada lampu, good sign. Okay, try start. Okay, settle. So lepas tukar bateri standard lah, jam makan lari,
Jam ni berlari. Aku pelik kenapa yang ni pukul 12 ni pukul 1. Lepas tu akan ada traction control off dengan apa traction control kat tu. So kau bawa jalan-jalan sikit nanti lampu tu dua tu akan hilang. Ni kau kena set balik. Ni kau kena set balik. So lama tak ada video. So aku nak cabut fog light ni sebab fog light aku warna putih. Aku nak dia warna kuning. Aku ada beli tin untuk fog light ni biar dia nampak JDM sikit. So aku nak cabut ni, aku nak tin dia warna kuning. So cabut dulu cover fog light ni. And then expose lah dia punya 2 skru. Dia pakai Philip je. So korang cabut tu dah boleh keluarkan lah fog light ni. Aku nak tin pakai benda ni. Oh, aku dah keluarkan begini. Ni dia tin yang aku akan pakai. Sebab aku nak nampak JDM. Sebab tu aku nak tin. So first, sebelum aku nak tin apa-apa, kena bersihkan ni dulu lah. Kotor sangat ni. So ambil spray. Aku ada letak sekali dengan apa, sabun cuci pinggan. Pakai lap-lap sikit. Bersih sikit. Look at that, bersih. Moment of truth. Oh, tak berapa kuning sangat. Tak kuning yang aku harapkan, tapi boleh nampak. Dan kalau di depan, ya aku cuba adjust dia punya ni tak nampak ketara lah. Tapi kalau dari tepi ni, korang boleh nampak dia macam kuning sikit kan. Tapi yang ketara kat sini mat. Oh man, ada kuning sikit. Okay, okay. Unlock. Nampak kuning tu. Kalau tak ada fog light kan, dia akan, kalau tak dulu dia putih macam ni kak. Oh, ada kuning mat. In real life korang boleh nampak dia macam orange-orange sikit lah. Aku banyak video aku hilang sebab kamera aku sekarang ni, action cam aku, dia corrupted file. So aku nak hantar kereta pergi cuci. Sebab kereta ni dah kotor sangat, dah lama tak cuci. Sebab asyik hujan kan. Aku suka ni lah, nampak dia warna kuning. Nampak betul-betul JDM. Cuma yang dekat sini dia tak cukup kuning. Aku tak puas hati kat situ. Tapi tengok lah macam mana. Aku rasa buat rasa-rasa boleh aku. Tapi kalau aku nak lebih kuning, aku akan tukar. Copyright. So sekarang pukul 11.55. Aku nak cuci kereta dekat Rawang. Sebab dekat situ je ada 24 hours. Panas tu malam ni. Tengok 31 tu. Boleh nampak. So jumpa korang kat sana lah. Tunggu aku cuci kereta dulu lah. Itu dia yang aku selalu pergi cuci. Dia dekat dengan Lotus Rawang. Apa nama tempat ni lah? Dia biasa ada pasar malam sini. Kalau macam puasa pun ada bazar Ramadan. Tun Teja Utama, tempat dia. Aku suka cuci tempat ni. Dia bersih. Bolehlah bersih lah agak. Tapi dia buka 24 jam. Tu yang aku suka.
enjin. Aku duduk dalam ni. So dia cuci biasa je lah. Kotor sangat kereta aku. Cuci biasa. Tahu biasa saja. Sekali RM20. Bukan apa, aku tak percaya tu dengan dia punya apa nama? Produk. Ni pakai apa, produk apa lah? Tak tulis. Sebab tu aku tak nak pakai. So tinggal tunggu je lah. Aku suka datang sini malam-malam. Situ boleh cuci motor sekali. Dia senyap, sunyi, tak ada kereta kan. Lepas tu aku boleh duduk sini tengok kereta aku. Aku start hilap balik, tapi aku rasa sebelum kahwin, aku rasa aku nak polish lah sikit. Sebab nampak cat dia dah start pudar dah kan. Lepas tu dah banyak swirl mark. Sebab kereta ni pun parking luar, biasalah kan. Sunfade sikit ada, mesti ada. Ni stain ni. Itu basah tak kering. Ni banyak cacala watermark ni. Dia tak hilang. So aku rasa aku kena polish kereta ni. Nampak sikit lah. Boleh nampak, memang boleh nampak. Dia masih kilat lagi, cuma dia tak sekilat after polish lah. So ni aku rasa tukar baru lah. Carbon dah rosak. Pakai aku punya mic. So aku minta maaf dulu lah. Lama tak ada video. Aku faham. Tapi korang kena faham tak, aku dah nak kahwin. Actually by the time this video keluar, aku rasa lagi seminggu lebih je aku dah kahwin. And modal aku tak banyak. Salah satu sebab sebab jap, hari ni berapa hari bulan? Hari ni 10. So kalau 10 hari bulan means aku keluar video ni hari Ahad, 12 hari bulan. Next week Pokemon Legend ZA keluar. Sebab tu aku beli benda ni. Kalau korang tengok aku punya ni, nampak? Pokemon, Zelda, Pokemon, Mario, Pokemon, Zelda, Pokemon. So setiap kali Pokemon akan keluar game baru, aku akan beli. Aku daripada GBA, Game Boy, aku start dengan Pokemon Emerald. So Game Boy Advance, DS, 3DS. Aku yang konsol aku tak beli lah. 3DS, Switch One aku ada kat sini, masih function lagi. So aku beli Switch ni pun sebab nak main Pokemon ni pasal Switch 1, Switch 2 tu je lah aku punya konsol. Original Game Boy aku tak pernah ada. So aku start dengan Game Boy yang flip tu, Game Boy SP. So dia aku banyak habis dekat sini. Aku bukan apa nama? Aku bukan mekanik full time, so aku pun splurge on this kind of stuff. Kalau korang tengok aku ada kat sini ada Jirachi. Ni jenis yang embus kot. Sekejap. See? Lampu. So okay.
Tak payah cakap banyak. Thank you korang sebab tengok video ni sampai habis. Kalau korang tengok video ni sampai habis, korang tahu lah aku minat Pokemon, peminat besar. Aku sampai pergi Jepun pergi beli Pokemon. Aku pergi Singapura aku pergi beli Pokemon kak. So jumpa korang next time. Maybe next video ada, next week ada video mungkin. Aku tak pasti, not sure. Kalau aku ada modal aku buat. Jumpa korang next time. Jangan lupa nak like, comment, subscribe. Bye.